Kalau anak kita umur 3 atau 4 tahun kena tolak oleh budak lain, jangan terus ajar dia pukul balik. Ya, saya faham. Kebanyakan ibu bapa akan ajar anak kita untuk lawan balik sebab nak self-defense kan. Tapi kebanyakan anak kecil yang jenis tak lawan balik tu sebenarnya bukan mereka takut. Cuma mereka freeze bila kena serang. Sebab otak dia tak sempat pun fikir nak balas. Sebab tu kalau kita berulang 1000 kali pun suruh dia lawan balik, tak akan jalan. Apa yang dia perlukan bukan arahan tapi skill. Dan ni 4 cara untuk bina keyakinan tu dari awal. Nombor 1, kita boleh main fizikal dekat rumah. Contoh, kita boleh main gusti, lawan bantal, kejar-kejar. Bila dia dah biasa rasa tekanan fizikal, badan dia belajar untuk respon bukan takut. Yang kedua, jangan terlalu kawal. Biar dia tekan butang lift, lompat sofa, lari tanpa kasut. Risiko kecil ni ajar dia untuk kawal diri. Sebab kalau kita terlalu protektif, dia akan jadi sangat lemah. Yang ketiga, bina kawan yang sebenar. Kajian menunjukkan anak yang ada geng main tetapkan, chances mereka kena bully adalah 2.7 kali lebih kurang. Sebab geng-geng yang rapat ni dia macam bagi satu tenaga, kata jangan berani kacau aku. Nombor 4, ajar kata-kata berani dan bukan penumbuk. Jangan pukul saya, ini saya punya. Bila dia berani cakap dan cakap dengan kuat, bukan je dapat hentikan budak tu tapi juga dapat tarik perhatian cikgu. Tujuan kita bukan nak ajar anak pukul lebih kuat, tapi ajar dia tahu nilai diri dan cara untuk protect diri sendiri. Itu dia.